Jom. Sekejap. Tak yo. Duduk. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni bersama saya, channel Abah Uda, menuju ke Gunung Tahan. Tepat pada 8.47 pagi 30 hari bulan 8 2025. Ramai 20 orang akan mendaki Gunung Tahan. Bersama saya, Rahim, sahabat alam. Betul? Alam selalu jadi. Bukan. Lepas tu Okey, ni menuju ke... kita ada lupa. Kita ada owner kereta kita. Owner kereta. Asmah. Okey. Alright. Kita 3 orang way ke Taman Negara Sungai Relau. Kita buat M2M, Merapu to Merapu. So bukan Kuala Tahan ke Merapu M2M So kita masih kudik lagi. Berapa hari bang? Kita buat 4 hari. 4 hari Ikutkan kalau Rahim ni dia boleh buat day hike. Macam saya dah tua 4 hari lah. So sekarang ni menuju ke Jabat Perhilitan. ada lagi? Bye-bye lah sikit. Bye-bye. Kita jumpa lagi seterusnya. Okay, kita dah sampai. Ini dia, Taman Negara Sungai Relau, Merapu. Jom perjalanan dalam lebih kurang 10 minit ke 15 minit. 10 minit lah dah sampai. Okay, ni declaration barang-barang. Sebelum kita ni, kita kena declare dulu barang apa, tin ke apa ke, biskut. Okay, proses dia. Mau dah declare. Setiap barang ada tu declare. Plastik ada 10, 20. Declare barang. Tak udah dah settle dah. Abang Min, Abang Bunga tengah buat. Abang Bunga tengah settle Abang Bunga. Okay, Abang Bunga okey? Mak okey? Okey, selesai semua. Pack semua dah selesai. Jadi kalau orang kata dah sampai ke stesen dah 4 tu jangan pergi lah untuk ke base camp yang mungkin boleh menjadi jalan malam. Jadi apa-apa ikut arahan ya. Kita sudah teruskan dengan baik. Okey, selamat datang ke Taman Negara tengah tu. Okey, apa dia? Yang tengah-tengah tu. Puncak Tahan. Yang tinggi sekali tu kan? Nombor 2 tu botak. Oh, dua botak. Ya tu okey. Okey, perangan. Perangan daripada ni. So harap nampak. Okey. Yang tinggi sekali tu puncak, yang kedua tu botak. Okey, alright. Okey. Okey, alhamdulillah dah sampai di Kuala Juram. Okey. So ada sungai situ. Okey, starting point. Okey geng, kita berada di Kuala Juram. Okey, sekarang kita berada di Kuala Juram. Okey. Di mana tempat merupakan tempat starting di Kuala Juram. Sekarang jam 11.27. Okey. 11.27. Baik. Sungai situ. Sungai. Dan itu merupakan titik
titiknya yang kita akan lintas. Okey. Titik yang kita lintas nanti situ. Okey. Alright. pemandu pelancong. Untuk hari ni, pemandu pelancong ni depan, orang depan, orang belakang. Okey, pada jam 12 tepat kita memulakan perjalanan. Okey. Kita punya tujuan bermalam ni di Camp Core. Tapi kita akan, sebelum tu kita akan makan tengah hari di Camp Lewis. Air terjun Lata Lewis. Kita makan tengah hari di situ lah. Okey, alright. Inilah kan ada 30 orang dengan 3 guide. Okay. Kita mulakan perjalanan. Kita bawa banyak ni. Okey. Alhamdulillah sampai di seberang. Cuba kita. Cuba. Selepas 6 minit daripada jambatan, kita akan melalui jalan pertama. Ada sungai. Sungai pertama yang kita lalui, semua ada totem sungai yang kita lalui. Yang ini 4 sungai. So ini sungai yang pertama. Okay. Sungai yang pertama. Jernih airnya. Okey, kita tiba di sungai kedua. Okey. Sungai kedua. Jarak yang tak jauh. Jarak yang tidak jauh daripada sungai itu. Lebih kurang 5 minit macam tu juga. Sungai yang ketiga. Okey, sungai yang ketiga. Sungai yang ketiga. Cantik daripada batu. Batu. Alhamdulillah. Okey, kudik-kudik semua okey ha. Okey, sebut nama Abang Huda semua. Huda Islam. Ya. Okey, kita makan tengah hari dulu. Okey. Okey. Apa menu tengah ni? Hari pertama? Nasi bungkus, Okey. nasi putih, Okey. ayam goreng dengan kuah kari. Malam kan menu apa, Abang Huda? Ha? Malam kan Malam saya buat nasi ayam. Oh, mantap. Ada. Nampol. 1.50. Okey. Okey, kilometer 6.58.
Dengan ketinggian 571. Nampak? Okay, dah 4 jam. Kita jumpa di satu kawasan. Oh, cantik ya. Nampak? Satu kawasan. Air terjun dia. Cantik. Sampai atas. Dalam pukul 4. Dah 4 jam 17 minit. Panjat. Sana. Kita nak sampai dah Camp Core. Okey. Pada jam 5 lebih kurang. Okey. Sikit lagi sampai Camp Core. Allahu Akbar. Pendakian hari ni hari pertama memang memang memenatkan lah. Memang penat. Dia landai, mula landai langkah sungai ke hujung tu bawah pacak. So sampai pada kilometer 7.9 dengan 4 jam 50 minit. 4 jam 50 minit. Alhamdulillah. Syukur. Sampai. Ya Nabi. Alhamdulillah. Ini camp kita. Dengan ketinggian 750 Camp Core. Okay. Udah. Alright. Tapak kita. Cun. Okay. Awak kena set up kemah. Okay. Untuk seorang. Okay. Macam height. Dia punya macam height. Okay, Abang Uda sebelah Abang Min. Okay. Ni saya masak. Masak ini. Masak. Kita masak dengan Abang Uda. Kilo ini berapa kilo hari ni Tengok Rasa paling berat ni. Heish, mana abang lagi berat? Bismillahirrahmanirrahim. Tengok berapa kilo. Apa? 17. Okey, bermakna 9.20 lebih. Okey, masih bang. Geng, kita mulakan perjalanan pada jam 7.30. Okey, daripada Camp Core. Dan kita ke Camp Permatang dengan kilometer 2.5 kilometer. Jaga masa sejam. Sorry, 2 jam. Dah siap bawa air. Sorry, 2 jam. Orang naik asyik siap attack lah. Akan bertemu dengan Bukit Good Morning. Kita jumpa apa Kak Uda? Jumpa apa lepas ni? Bukit Good Morning. Okey, Abang Min. Okey. Alright, nak grade G7 Abang Min. Di Gunung Tahan. Saya nak bawa 2 orang yang naik Grab G7. Siapa tu? Siapa? Iaitu Iza dengan Iza. Kak Iza. Ya. Amin. Abang Amin. Depa ni padu saja, buat tak padu. Okey, sekarang kita berada di Bukit Good Morning dengan ketinggian 767. Okey. Okey, kita tiba di kawasan. Rehat sekejap. Okey. Right. Camp Permatang. Okey, dengan ketinggian 8.4 meter. Alright. Mana Min? Tak ke mana ni? Udah. Camp Permatang. Kita Nak pergi mana ni? Matan Poh. Mata nak pergi ambil air. Quarter point. Okey, jom, let's go. Sekarang 8.35. 8.35. Okey. Akak tu nak tolong apa ni? Okey. Okey, dia tak nak. Let's go. Macam dekat Liang, Gunung Liang macam ni lah dia menurun. Quarter point. Oi, dekat. Weh, betul dekat je. Sampai dah. Dalam 2 minit lah lebih kurang. Okay, kita ke water point. Kita ambil air sebab kat camp botak tu air dia sikit je. So better kita ambil siap.
untuk minum dan untuk masak malam sekarang dan pagi esok. Okey, sampai jangka lebih kurang 2 minit, 3 minit lah. 2 hingga 3 minit lebih kurang. Okey, oh besar. Ni. Okey, space tutup. Okey. Point. Ni water point. Yang sini kakung. Duduk diri bawah. Diri. Okey, abang Uda tengah mengambil air. Relax dah masuk dah. Di kem bermatang. Okey. Air tu ni. Okey, bersama Abandi. Okey, guide untuk tahan. Juga apa, rock climbing, gua Abandi. Gua, okey. Kita rehat sekejap, lepas ni kita ke kem Kubang makan tengah hari. Pacak. Dia punya pacak. Terima kasih, saya percaya ni, saya percaya lah. 5 minit lagi. Abang padu pun saya, awal. Itulah. Apa ni macam abang ni dia biasa sampai. Tak ada, saya pun tak tahu dah track ni macam mana. First time dia pokok. Terapa je Syah. Jadi tak boleh Syah. Susah lagi hati macam football ni. Okey geng, tangga. Dia kata tahan ada tangga juga. Tapi tak banyak. So ini tangga terakhir kot. Untuk sampai di kem Kubang. Lebih kurang lagi 15 minit. Okey. Yang sekarang 1282. Sudah 2 jam. 2.7. Okey, tu Abang Uda naik atas. Kita akan berehatkan tengah hari di kem Kubang dan berehat di kem Kubang dan seterusnya akan ke kem Botak. Tapi sebelum tu kita akan jumpa viewpoint dan kem B kot. Okey. Alright. Okey geng. Kita dah sampai di kem Kubang pada jam 10.48. Okey. Dengan ketinggian 1328, 2 jam 20 minit. Distance lebih kurang 3. Okey, kem Kubang. So lepas ni kita ada terrehat makan tengah hari. Walaupun pukul 11 teluk je. Okey, kem Kubang. Alhamdulillah sampai. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Syukur sampai di kem Kubang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kem Kubang sampai juga akhirnya. Okey bang. Mantap. Alhamdulillah. Mantap. Abang 100. Abang sah. Abang. Cik. Okey tu ketinggian dia. Permatang 1.5 Kubang 1.46. Okey. 1,400. Okey, Berlumut 1.5 km. Okey. Alhamdulillah. Mantap. Mantap nak mudah. So. Okey, kita bergerak pada jam 11.45. Okey, untuk menuju ke Berlumut. Berlumut. Lepas ni kita mana? Berlumut. Okey. Berapa jam ni? 2.5 kilo. 1.5 kilo ke Berlumut. 1 jam. Okey. Lepas tu lepas kem Berlumut kem B. Okey. Alright. Sana. Banjaran sepadan Pahang kat Kelantan Terengganu lah tu. Pahang Kelantan Terengganu. Puncak belakang lagi sikit. Puncak belakang sikit lagi Ini di viewpoint lah. Okey. Tiga boundary. Ni apa bonsai? Berlumut. Okey. Ni kem Berlumut.
Mana? Okey, Kem Berlumut lebih kurang daripada Kubang 40 minit lebih kurang. Okey. So Kem Berlumut. Okey. Tinggi dia 1493. Okey, kita teruskan. Okey, perjalanan. Okey. Track dia macam ni lah. Tadi pacak ni pembacak juga sampai lepas ni apa viewpoint? Viewpoint ke bonsai? Camview. Camview. Okey, Camview. Okey, kita berada di Camview. Tu si Mat sedang ambil ayak. Tengok air dia, Allahu Akbar. Halui. Zoom sikit air. Aduh. Nanti kan kita ke sini. Kita turun, kita melepeh ke. Ni ke botak nanti nampak lah. Okey. Okey. So view dia kat situ. Tu nampak kita naik ke situ. So sekarang kita akan turun, kita akan naik ke sana. Okey gang, ini nak sampai ke camp bonsai. Berbatu dan berakar. Oh, tinggi tu. Tengok. Tengok. Kita zoom. Kita zoom tengok. Oh, ujung kata. Ujung atas sekali. Oh, ya Allah. Okey. Bawah sana. Okey. Oh, tinggi. Akhirnya sampai di camp bonsai pada jam 3.35. 6 jam 46 minit dengan ketinggian 1672. Okey, 8 km. 9 km. Ya Allah. So, kita berehat sekejap di camp bonsai. Setengah jam. Kemudian kita tembak terus ke camp botak. Lagi ada sejam setengah. Dan kita sampai pukul 6. Okey. Alhamdulillah. Camp bonsai. Camp bonsai. Dengan ketinggian 1705. Oh, itu paling tinggi tu Gunung Tahan. Yang paling tinggi tu. Mana camp botak mana? Tu ya tinggi tu Gunung Tahan. Camp botak mana? Mana? Ha? Mana? Tu camp botak. Sorry. Apa dia? Mana? Tu camp botak. Mana? Yang bertunjuk atas tu ke botak. Oh, Gunung Tahan sana. Gunung Tahan sana. Tahan belakang dia. Belakang dia. Okey. Belakang dia. Okey geng. Itu turun sini naik. Tu view. Camp botak situ. Okey, camp botak puncak Gunung Tahan. Okey. View. Okey. Tu dia Kak Uda dengan Midi. Sepasang suami isteri yang julung kalinya. Tahun lepas dah datang. Tahun ni datang lagi. Okey, dia kata seronok Gunung Tahan ni. Mana tak seronok? Cuba tengok view. Allahu Akbar. Nikmat Tuhan mana yang engkau ingin dustakan? Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey.
tak? Dengan tinggal 1914 8 jam 40 minit dengan masa 5.5 Camber tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Camber tak sampai juga. Ya, Camber tak. Okey geng. Ini lauk menu daging. Apa dah? Daging. Nastak. Tadi hitam. Ya. Okey. Kicap. Okey, malam ni kita makan berempat. Kak Ida, Bamin, Saya. Bauda. Kita makan ni berjemaah. Berjemaah. Berjemaah ha. Sama tu. berat. Kambing ada, telur ada, daging. Okey, pada jam pukul berapa ni? 5.34. Okey, kita melajarkan summit ke summit attack ke puncak Gunung Tahan. Lebih kurang sejam. Okey, bersama Amin, tim Kak Uda, Asmah. Okey. Teruskan perjalanan. Let's go. Daripada bawah base camp, kita akan naik ke atas. Diketuai oleh Udik 1. Yang ketiba 6.5. Saya lewat. Jom sana. Bawah sekali base camp. So, perjalanan. Main sekejap. Lagi. Sekarang ketinggian 2051. 14 minit daripada base camp. Amin. Aiza. Bawah tu. Ni bawah. Laju kadet. Naik. Okey, alhamdulillah. Sampai dengan masa 34 minit daripada base camp. Kilometer 1.21 kilometer di puncak Gunung Tahan. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Angin sangat kuat geng. Angin memang kuat-kuat. Saya bersama Mauda, Abang Min semua di belakang. Okey. Kita meraihkan orang Great 7. Sama. Sama tak? Okey. Sama. Okey. Terus. Terus sikit lagi. Alright. Juga jalan lah. Oi, nombor 5 sampai. Nombor 5 sampai. Nombor 5 sampai. Alhamdulillah. Allahu Nombor 6 akbar. sampai. Puncak Gunung Tahan. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sampai di Gunung Tahan. Allahu akbar. Terima kasih Tuhan. Okey. Touch. Tahniah awal. Sampai. Sampai alhamdulillah. Okey, selesai sembahyang subuh bersama Amin. Ya, imam. Tahniah Amin. Tahniah. Sampai juga. Dan saya juga sampai alhamdulillah. Terima kasih Allah. Terima kasih. Berkabuslah di puncak Gunung Tahan. Okey. Tu masing-masing tengah meraihkan. Masih tengah meraihkan yang sampai. Okey, bergambar. So, ada yang bergambar. Tunggu dia hilang si kabus. Matahari naik, insya-Allah. Okey.
Oh, cantik view. Pagi ni. Okey. Okay, geng, kita start perjalanan pada 8.30. Ini view di sebelah sini. Okey, itu Abang Muda. Okey. Gunung Tahan di sana. Puncak dan kem botak di atas tu. Okey. So ni view dia lah. So kami turun pada 8.30 dan akan tiba pukul berapa Abang Muda? 1.30 dan akan tiba di Camp Core dan bermalam di Camp Core. Kemudian esoknya kita akan keluar. Kita akan keluar terus ke sana, ke ni, Starting Point. Okay, di Camp Bonsai. Daripada Camp Botak turun tadi 1.6 km, 15 minit. Naik 2 jam, turun sejam lebih kurang. Okay, tak nampak kot. Okay, saya tak nampak kot. Cuba tengok. Tak nampak. Ini Camp Botak. Sorry, Camp Botak. Dia punya puncak Gunung Tahan. Okay, saya bersama Amin. Okay geng, akhirnya kita sampai pada jam 2. Kita bertolak tadi di Camp Botak pukul 8.30. So kita sampai di Camp Core pukul 2. Alhamdulillah. Set up kemah dan mandi. Itu yang penting. Set up kemah dan mandi itu yang penting. Allah juga. Terakhir kita di Camp Core. Kita potluck. Buffet. Abang Midi ada, Abang Uda, Abang Min. Okey. Selamat. Makan. Okey. Perkasan pada sardin ada sayur apa hantar? Kari kambing ada. Weh, ini kan masih encok, kasam. Entar. Okey. Jam 7.30. Amin, betul? 7.2 minit. 7.2 minit. Okey, ini keadaan di campsite Camp Core penuh. Dari ujung sana. Ujung sana penuh. Bawa ke situ. Sampai sana. Sampailah bawah sana. Bawah sana. Keadaan campsite lah di Camp Core. Hari ni banyak grup yang akan keluar ke starting point. Point. Okey, ni kemah Amin. Okey, kemah saya. Saya pakai Nature Hike. Ni Abang Uda. Mobil Garden. Oh, smart Mobil Garden ni. Ingat apa? Abang Uda, say hello sikit. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, kami dah sarapan tadi nasi goreng yang dimasak oleh Kak Uda. Oh, sanggup. Ibarat ibu dan ayah kami. Tengok, ni Abang Midi. Kak Uda. Tengok. Itu yang kami. So Camp Core ni besar juga, tapi itulah, tengok kapasiti lah. Kena 4 lah mana-mana tempat. Okey. Macam tu lah. Ini saya punya tent saya. Tujuh. Kami dah sarapan lah nasi goreng. So mungkin gerak pukul 7.30. Sungai di sebelah sana, sungai. Siap mandi lah dengan muda. Okey. Itulah keadaannya. Air bersih ni. Okey, jam sekarang pukul 8.45. Kita bertolak dari Camp Core ke Camp Core. Okey, Abang Uda cakap apa Abang Uda? Sekarang kita buat apa? Pagi hujan. Okey. Alhamdulillah semua okey, sihat, makan cukup. Kita sekarang menuju ke Camp Juram. Camp Juram untuk starting point. Okey. Kuala Juram. Okey, let's go. Ini geng-geng padu. Okey, jom bang. Okey, kita punya lah, kita punya ni. Ada. Okey dah.
pada jam 12 PM kita sampai di Kuala Turam. Alhamdulillah, syukur ya Allah Tuhanku. Kita insya-Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Hari ini 2 hari bulan 12/9. Alhamdulillah kita selamat keluar di Kuala Gedem. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, tahan. Ni sorry. Tahan terbaik. Ya. Okey. Enggak kita mampu. Weh, okey. Tahniah. Ya, tahniah Mami dia. Ayah saya, ayah. Ibu. Tahniah. Master, apa grade master? Tahniah. Mak saya di hutan ni, mak saya di hutan ni. Ni mak saya di hutan, nak goreng nasi lah apalah. Tahniah. 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 Okey, kita kena ucap tahniah kepada dua orang ni sebab dah grade. Okey bang, Abang Min B 25 tahun. Kudik betul. Kak Iza dah grade. Okey. Dia belanggok. Dia lambat, asalnya sampai juga kan. Walaupun 25 tahun sampai juga. Alhamdulillah rezeki grade. Tak lari apa, di gunung dikejar? Ya. Patah dua. Tadi cakap buang tu pasti. Okey. Porter untuk grup yang ni apa? Okey, mantap bang porter. 35 kilo. Ya. Okey, perjalanan balik ke